Assalamualaikum. Hai, good morning. So kita sekarang berada di metro station untuk kedai Han, ambil exit nombor 4. Okay. Okay, so setiap stesen ataupun mall dia ada pintu macam ni lah. Berfungsi untuk mengurangkan sejuk tu masuk ke dalam. Then kita terus ambil sebelah kiri Dan selepas 200 meter dia akan nampak bus stop. And then ambil sebelah kiri, dia ada lorong. Lorong belakang kedai lah sebenarnya. So dari sini kena berjalan lagi lebih kurang berapa mungkin 1 km. Okay, kat sini jalan terus je Ni kedai ni. Okay, ini sebenarnya kawasan perumahan. Ni pintu rumah flat Terus je daripada simpang yang kita masuk tadi. Don't belok-belok. Okay, seterusnya you akan sampai dekat gate ni. Dekat gate ni you akan nampak ni tempat orang jual kotak barang terpakai. And then kedai warna purple ni dia macam pasar raya Segi lah. Bolehlah nak beli bekalan-bekalan makanan, telur ke beras ke apa kan. Okay, so dah sampai ke penghujung lorong ni. Okay, ada kedai merah. Ke depan tu kedai hijau Kedai hijau tu adalah farmasi. Okay, kita lintas jalan ni. Okay, kedai Han yang berwarna biru. Okay, kita dah sampai.